Hey, lapar guys. Okey, kalau korang nak makan makanan yang berkhasiat, yang tak tinggi kolesterol, yang tak tinggi diabetes, korang boleh datang ke kedai ni. Menu dia tampal je kat dinding. Tengok. Meja-meja, kursi-kursi dia macam kau dekat Arab. Ini jin punya teko pun ada. Aku unjuk-unjuk kursi ni. Oh, okey sofa ni. Aku try lah, mau tahu kalau jin kan. Oi. Ni bukan ahli kaminer Okey, sini dia punya kitchen. Sini ada shawarma. Okey, kalau korang nak datang, boleh datang ke Plaza Azalea, Seksyen 14, Shah Alam. Masalahnya sedap ke tidak? Let's jom. Tengok dia punya daging ayam. Dia punya lembut. Uish. Tengok. Try dulu, try. Nasi dia memang padu. Lembut, padu, sedap. Yang paling penting berkhasiat. Okey, next aku makan mandi lamb. Daging dia, ya Allah, ya Tuhanku. Macam kapas lah daging dia. Lembut gila. Tak tahulah dia masak macam mana kan. Tapi memang sedap. Dia punya tak perlu kuah lah, makan saja pun dah seronok. Rasa macam kau dekat Iran tak juga. Mungkin macam dekat Lubnan. Macam Lubnan lah. Next aku makan shawarma ayam. Daging tak boleh makan sebab ada daun. Shawarma dia memang sedap. Dia ada rangup-rangup crunchy dia tu kan. Memang padu lah. Rugilah tak try kedai ni. Okay, kalau korang nak try, boleh datang ke sini. Selamat berbuka.